حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه البخاري وMuslim, hadis hasan sahih. Dalam hadis ini menyarankan kepada kita supaya kita bertakwa, sebab kita orang Islam, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, bukan orang etis tak ada agama, bukan orang yang menyembah matahari. Kita adalah orang Islam, Muslim yang menyelamatkan dunia. Kataan Islam salam itu adalah selamat. Tidak boleh menyakiti rakannya, jirannya, kelas rakan-rakan dalam kelas. Ittaqullah haitsuma kuntum. Bertakwalah kepada Allah di mana sahaja kita berada. Walaupun kita berada di perut bumi, kita berada di dalam tembok empat segi yang kita tak nampak siapa-siapa, kita berada di atas puncak gunung, kita berada di tempat yang sunyi, kita berada di dalam kelas, di mana sahaja berada, Nabi pesan kepada kita, Nabi junjungan sallallahu alaihi wasallam yang kita sayangi pesan kepada kita, bertakwalah kepada Allah di mana sahaja kita berada. Ittaqullah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Dan buatlah perkara-perkara yang baik. Bila kita sebelum tu kita buat benda yang buruk, lepas tu kita sulami, kita ulangi dengan perkara yang baik, tam'uha, maka perkara yang baik tersebut akan menghapuskan dosa-dosa yang buruk tersebut. Okey. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Nabi telah berikan contoh sebelum Nabi kita, Nabi junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Dia telah meninggalkan segala perkara yang sangat baik untuk umat dia, dan dia menangis sebelum pepergiannya, sebelum kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana sayangnya kepada umatnya sendiri. Sehingga kan sebelum kematian Nabi sempat berkata ummati, ummati, ummati. Bukan Nabi cakap oh mati, oh mati, tapi Nabi cakap umatku, umatku, umatku. Umat yang paling hebat di dalam dunia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang pertama akan dihisap nanti di hari hisap nanti, yang mana amalan kita akan ditimbang, dan lepas itu kita akan berada di satu mahsyar, dan dekat situ kita akan dihitung amal hisap kita. Anak-anak tahu tak semua tu? Tahu tak? Ini adik bagus. Tahu tak? Sekarang yaumul hayat kita hidup. Yaumul mamat. Yaumul kubur, alam kubur, alam mati, alam hisab, alam barzakh, alam kubur. Lepas tu kita kita dibangkit yaumul ba'si. Lepas tu yaumul hisab. Last sekali adalah hari penghisaban kita. Kat situlah amalan kita diterima. Kita terima amalan kita dengan tangan kanan ataupun tangan kiri. Okey, tangan kanan alhamdulillah berjaya kita masuk syurga. Tangan kiri na'udzubillah kita akan dilemparkan dulu di dalam neraka, jatuh dibakar dulu dengan mana bahan bakar dia adalah manusia dan batu. Kita sanggup ke menghadapi semua tu? Ustaz tak sanggup. Sanggup ke? Bahan bakar itu 70 apa panasnya, 70,000 ke 70 kali ganda panasnya. Tak sanggup. Awak sanggup ke? Awak ambil lilin dekat rumah, lilin birthday yang paling kecil tu, awak letak jari awak atas tu. Berapa lama awak sanggup bakar diri awak? Balik rumah pernah buat ke? Anak-anak balik sekali ambil lilin birthday yang kecil tu kan. Sial ada kita puasa benar Ambil satu, awak bakar hidup dia, kecil lagi daripada jari ustaz ni. Jari ustaz yang comel ni, awak letak atas dia, atas api tu yang ada api kecil tu kan. Letak berapa lama boleh tahan? Kalau awak boleh tahan tu, sangguplah awak masuk neraka. Sanggup ke tak sanggup? Anak-anak, ustaz tanya ni, sanggup ke tak sanggup? Tak sanggup kan. So itu saja sekadar renungan dan tazkirah pagi untuk hadis 40 arba'in an-nawawiyah, supaya anak-anak semua bugar balik
refresh balik apa yang kita sebagai umat Islam perlu buat dan perlu kita taati. Okey? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.